Kakak ni buat, dia pun dah ada sabun. Ratakan sabun seluruh tangan. Buat. Rata macam mana? Macam ni. Okey, kedua. Gosok tangan di celah-celah jari. Buat macam ni, 5. Satu. Okey, gosok dia ni. Okey, ketiga. Buat apa? Angkat tangan sebelah kanan. Kakak-kakak pun buat depan ni. Angkat tangan sebelah kanan. Muncung. Buat muncung macam ni. Macam ni. Lepas tu buat apa? Gosok tapak tangan. Buat. Kiri kanan. Jangan sebelah je. Tangan basuh berok apa tak basuh. Okey, sebelah kiri pun buat macam tu juga. Okey. Yang seterusnya, alih tangan kamu. Gosok belakang tangan. Dua-dua belah. Boleh ingat tak? Yang tu ke berapa dah? 4. Baik, lepas tu jangan lupa celah-celah jari. Celah-celah jari. Okey, dan jangan lupa ibu jari juga. Ibu jari tarik sini. Basuh macam ni. Sebelah sini pun. Okey, jangan sekadar basuh tangan saja. Baik, dan jangan lupa yang seterusnya pergelangan tangan. Sebab tu orang basuh tangan dia buka jam. Dia nak basuh betul-betul tangan. Cuba tengok doktor basuh tangan. Okey. Celah di pergelangan tangan. Dapat ada jam ke? Buka dulu. Okey, dan yang terakhir sekali, apa kena buat? Basuhlah jangan biar kering. Okey, jalan. Dia penceluk dah. Okey, basuh sehingga bersih di bawah air yang mengalir. Kalau air tu bertakung, kamu boleh buang dulu air tu dan padah semula air bersih. Baik, akhir sekali lepas kita dah basuh tangan, kita kena kelepiak tangan kita dekat orang ke? Perpak macam tu ke? Boleh tak? Itulah amalan kamu hari-hari buat kan? Mana boleh? Kamu tak ada tisu buat apa? Lah dekat baju betul tak? Betul tak? Tapi tak apalah, dah bersih. Ada tisu, bagi tisu pula. Okey, ada tisu atau kain yang bersih. Lap tangan bagi bersih. Lepas tu hampa nak pegang muka ke yang segok-segok ni, laki pun kena jagalah. Kan? Betul tak budak laki? Muka pun nak kena segok macam perempuan juga. Bukanlah perempuan saja. Okey, lap tangan sehingga bersih. Okey, setakat sekarang siapa tak faham angkat tangan? Apa tak berlaku? Jangan kat tangan ni. Tak berlaku. Okey, selepas ini Cikgu Ernina akan untuk doktor muda sekolah kita. Terima kasih doktor muda. Okey, saya pasti mic dekat